Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh share sikit tak pengalaman Ustaz pergi Kemboja untuk buat korban tahun lepas? Saya nak kongsi sedikit pengalaman perjalanan saya ke Kemboja lah. Jadi kita daripada Malaysia ni, yalah, dah namanya pergi Kemboja kan, mestilah kita naik kapal terbang, takkan naik kapal laut bila nak sampai kan. Okey, biasa kita akan gerak, tengok keadaan. Kebiasaannya macam ni. Kebiasaannya kalau kita bergerak ni biasanya sehari sebelum raya. Contohnya kita dah tahu esok raya, biasanya petang tu kita akan gerak lah. Akan gerak ke sana lah. Maknanya bukan kita duduk lama sana, tak. Kita gerak macam tahun lepas, sehari sebelum raya. So kita daripada KLIA dalam pukul 6 atau pukul 5, pukul 6 macam tu. Kemudian terus bertolak daripada KLIA 2 sampai ke Phnom Penh di Kemboja. Jadi dekat sana ada orang yang sambut lah. Kita bukannya orang Kemboja, tak tahu jalan. Jadi di sana dah ada kawan-kawan kita, kawan-kawan sekolah dulu yang ada di Malaysia. Mereka lah yang sambut kita orang nak bawa ke pedalaman. Dia orang pun duduk pedalam sana. So dia orang akan bawa ke dalam tu. Sampai di airport Phnom Penh kita akan naik lah van ke pedalaman, mungkin dalam sekitar 3 jam. Jauh tak? 3 jam dengan jalannya yang teruk dengan tanah merahnya. Macam itulah perjalanan tu. Jadi bila sampai ke sana, sampai ke pedalaman, malam tu malam raya, malam raya kita sampai ke pedalaman. Yang ni sebab ialah ini pengalaman pertama saya pergi sana. Malam tu sampai sana dalam pukul 12 malam. Sampai ke pedalaman tu dalam pukul 12 malam. Jadi kita orang tak rehat sebab kita esok dah nak laksanakan korban. Jadi kita akan pastikan semua nama-nama tu ada. Sebab itu kita tak cukup rehat sebenarnya ke sana ni. Sebab terlampau singkat kan. Sampai sana kita akan buat checklist dulu semua, persediaan semua malam tu semua. Tengoklah kalau contohnya tak ada masalah, mungkin dalam pukul 1, pukul 2 mungkin dapat tidur sekejap kan. Cuma tahun lepas tu cabaran agak besar sikit. Kalau tak silap saya dapat tidur dalam pukul, kalau kita kira jam Malaysia je lah senang cerita, pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi baru saya dapat tidur. Sebab list semua dah dapat semua. Okey, dah standby, dah sedia. Okey, baru saya dapat tidur kan. Tidur-tidur tu dapatlah mungkin sejam 2 jam macam tu, dah subuh lah kan. Subuh tu pun dah hampir-hampir hilang subuh tu sebab penat sangat dah. Penat dalam perjalanan. Kalau macam tu Ustaz, subuh pukul apa Ustaz? Tak tahu lah. Berapa tak tahu. Jam dia macam mana saya tak tahu kan. Berapa delay dengan Malaysia ni. Cuma kita tahulah, orang beritahu kita dah subuh kan. Subuh dah nak habis gitu lah. Kita pun sembahyang subuh semua. Lepas sembahyang subuh tu terus bersedia lah mandi apa semua. Sebab kita nak siap-siap pergi. Nak siap-siap pergi sembahyang raya. Dan kita nak terus menyembelih korban. Okey, macam itulah perjalanannya. So lepas subuh tu dah tak boleh rehat lagi dah. Lepas subuh tak boleh rehat. Lepas je sembahyang subuh kita bersedia. Lepas tu terus pergi ke masjid, sembahyang raya dulu sana. Okey, lepas sembahyang raya baru kita terus pergi ke tempat korban. Tapi kira bagus juga cara dia untuk proses korban tu kan. Sebab dia mungkin bagi saya tak nampak sebab kat Malaysia kan. Bila kita tengok mereka ni buat kerja ni, dia dah bagi dah. Contohnya okey, ini grup ni ialah untuk tumbangkan lembu. Macam tu. Ni tumbangkan lembu. Okey. Yang ni pula grup ni angkat lembu ke lubang. Dia kerja macam tu. Dia asing-asing. So masing-masing dapat rehat lah. Okey, angkat lembu ke lubang. So macam saya, kerja saya ialah menyembelih kan. Saya dengan kawan-kawan saya dengan ustaz-ustaz yang lain menyembelih kerja macam tahun lepas kita dapat 150 ekor. 150 ekor tu kita bahagi kepada 3 grup kan. Jadi maknanya satu grup kena sembelih 50 ekor kan. 50 ekor. Grup saya 50 ekor, lebih kurang macam tu lah kan. Taklah kata 190 tu tempat tu mungkin dalam lebih kurang sekitar macam tu. Jadi grup saya menyembelih dalam 50 ekor macam tu. Saya, Ustaz Afdal dan juga Ustaz Rafiq. Ustaz Rafiq Nordin. Ni grup saya lah. Dan itulah pengalaman saya sebenarnya menyembelih kan. Setelah saya belajar dengan Ustaz Hazri, belajar dengan Hazri menyembelih di Masjid Seksyen 13 dan saya aplikasikan saya menyembelih di Kemboja tu. Alhamdulillah saya menyembelih sebanyak dalam 10 ekor lebih lah. Yang baki tu saya bagi kawan-kawan saya lah. Alhamdulillah saya, maknanya keberanian tu dah ada. Sebab itu pengalaman pertama. Ustaz betul ke dengan cerita Ustaz first time buat sembelih korban? Ya betul. Sebelum ni saya memang tak pernah, memang sangat takut sangat. Sehinggalah Ustaz Hazri pegang tangan saya masa di Masjid Al-Ikhlas tu menyembelih
kambing, Ustaz Azri pegang tangan saya menyembelih bersama Ustaz Azri. Itulah pertama kali. Dan yang kali kedua dekat tu lah, yang kali kedua di Kemboja tu alhamdulillah saya dapat 10 ekor. Sebenarnya nak lebih lagi sebenarnya. Kalau ikutkan kawan-kawan saya ni, dia suruh tambah lagi lah, tapi kata tak apalah, cukup alhamdulillah untuk pengalaman pertama 10 ekor. Dah cukup. Lebihnya tu bagi dengan Ustaz Afdal dan juga Ustaz Rafiq. Setelah disembelih tu, kerja saya lah menyembelih. Bila dah siap sembelih, ada pula yang tukang angkat. Tukang angkat, tukang lapar tu dibawa, dialihkan. Nanti bila dialihkan saja mungkin dapat rehat dalam 5 minit ataupun 3 minit macam tu, kita alihkan. Lepas tu orang yang tukang angkat nanti akan ambil dari situ, akan diangkat lagi ke lubang. Macam itulah. Terus seterusnya ada yang melapah. Macam tu ada kerja yang melapah. Jadi nampak sistematik lah, cantik. Jadi menyebabkan kita tak tertangguh. Kan? Lepas satu terus. Dan kita juga macam saya semua M Tahzib akan arahkan kita ambil gambar sebagai bukti penyembelihan dan juga video. Sebab kadang-kadang takut terlepas, kan? Tengok-tengok tak ada bukti. Contohnya ada satu, dia ada pakai dua handphone, satu yang live daripada awal hingga akhir memang tak tutup. Sebab takut nanti bila tutup lupa pula nak on balik. Jadi yang satu tu memang direct. Terus daripada contohnya kalau kita mula pukul 9 sampai pukul 1, maka teruslah standby lah power bank ke apa untuk cas handphone tadi tu. Takut mati kan. Yang satu lagi tu yang pendek-pendek lah. Pendek ambil gambar lah macam tu lah. Sebab kita nak tunjukkan yang kita betul-betul laksanakan kurban peserta-peserta ni kan, supaya tak ada yang tercicir semua tu. Jadi kita boleh bagikan. Kalau satu video saja, takut nanti video tu hilang, dah tak ada lagi bukti. So kalau ada dua, contohnya satu ada gambar dan ada video yang panjang tadi, kita akan cut semua. Jadi kita ada dua bukti, satu gambar, satu lagi video. Sekurang-kurangnya kalau video tu tak ada, berkemungkinan gambar masih ada lagi dalam handphone yang lain. Macam tu, sebab tu dia kena rakam dua, pakai dua. Itu pengalaman lah. Jadi semua M Tahzib yang uruskan lah. Ya, sampai kepada agihan. Nanti bila dah habis sembelih semua, masa itulah kita dapat sedikit rehat kan. Contohnya dah habis sembelih semua, dan ada yang lapar, ada yang potong semua, potong-potong daging tu untuk diagihkan. Pada masa itulah kita dapat rehat. Sekejap lah mungkin dapat sejam ke kan. Dalam lingkungan sekitar dalam pukul 1 Malaysia lah kurang-kurang ni kan. Waktu Malaysia ni senang cerita lepas zuhur kita akan rehat kejap kan, mandi-mandi ke apa semua tu. Sebab lepas tu kita akan datang balik untuk agihkan kepada fakir miskin tadi, daging-daging tadi kan. Kita nak tengok suasana macam mana, kemeriahan, macam mana keseronokan dia. Tengok dapat daging yang setahun sekali dia orang dapat ni. Rasa syahdu juga tengok dia orang ni. Seronok tengok dia orang. Kadang-kadang kita pun dia orang ni, kita pun macam nak mengalirkan air mata bila tengok dia orang ni dapat makan kan. Kita jadi seronok juga kan bila agihkan kepada dia orang ni. Macam itulah. Kita akan rehat. Kemudian lepas zuhur tu, kita sembahyang zuhur semua. Kita akan datang semula ke tempat pengagihan. Kita akan datang satu tempat yang lapang lah, maksudnya sekolah ke contohnya, kita pergi sana, kita akan agihkan daging semua lah. Dah selesai agih semua tu, barulah kita orang betul-betul dapat rehat yang sempurna. Macam itulah. Tapi penat. Memang sebab dia terlampau singkat kan masa tu. Tak tahulah yang akan datang ni. Contohnya pada tahun ini berkemungkinan ke kita duduk sehari kat sana ke, wallahualam. Tapi kalau duduk sana takut lama-lama pun takut kos pula kan. Kos nanti nak sewa hotel lagi contohnya kan. Jadi takut bertambah kos pula kan, sebab kita pun tak adalah banyak sangat kan. Kita cukup-cukup, kita yang penting kita nak laksanakan amanah orang. Itu yang penting tu kan. Nak rehat nanti kat Malaysia rehat lah macam tu. Jadi kita terus kan. Alhamdulillah selesai agi-agi semua. Tengok keadaan lah. Kalau macam yang tahun lepas je mungkin dalam pukul 4, pukul 5 tu, petang lah lepas asar macam tu, kita terus dah semua dah diagihkan semua. Lagi sebab tahun lepas tak ramai, tak banyak. Sekitar 150. Kalau tahun sebelum, tapi saya tak ikut. Tahun sebelum M Tahzib ni dia ada kerjasama dengan Darsa Ustaz Zainul Asri. Yang itu katanya banyak kan. Yang itu banyak. Itu tak silap saja dalam sekitar 500 ekor. Cuma tahun lepas kita dapat 150 ekor. Dan moga-moga pada tahun ni lah, tahun ni penyertaan
lebih ramai kan, dan daging pun dapat banyak, berkemungkinan ramai lagi lah yang kalau ada peluang saya akan pergi, sebab yalah kita nak menyembelih sendiri, nak tengok suasana tu balik kan, kemeriahan, maksudnya tengok-tengok orang-orang fakir miskin tadi, kita nakkan bersuasana tu. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan pergi, kalau tak ada tak apalah, tapi moga-moga target kita sampai lah. Kalau berkemungkinan kalau 100 dalam 100 lebih saya akan pergi insyaAllah, sebab berkemungkinan akan memerlukan lebih banyak penyembelih. Tapi kalau contohnya sikit, saya tak payah pergi pun tak apa kan. Kalau takat 20 ekor, 30 ekor, mungkin Ustaz Syakban dengan Ustaz Afdal kan, dah cukup lah. Tapi kalau contohnya kita dapat lebih daripada 100 ekor atau 150 ekor ke atas, insyaAllah saya akan ikut mereka ke sana. Doakanlah semoga kita dapat banyak penyertaan pada tahun ini, dan semoga ramai lagi sana mendapatkan manfaatan, dapat merasai daging kurban pada tahun ini insyaAllah. Jadi macam itulah perjalanan. Lepas tu kita akan balik teruslah. Masa tu kita singgah di hotel mungkin 1 malam, baru kita kembali ke Malaysia. Itulah pengalaman perjalanan ke Kamboja kan. Gembira-gembira, seronok-seronok, tapi penat-penat, tapi kita puas hati macam itu. Okey. Sama-sama. Maha kasih